Untuk anugerah khidmat lebih 5 tahun, yang pertama adalah Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Ahir, yang dikenali sebagai Encik Betul Ekon. Terima kasih sebab bagi sekolah kita sesejuk selalu. Okey, yang seterusnya Encik maafkan saya, Puan Nur Aisyah binti Samian. Maafkan saya, Cik Aisyah binti Samian. Anugerah khidmat lebih 10 tahun, Fatimah binti Jusuf atau dikenali sebagai Kak Cem, boleh tampil ke hadapan untuk menerima hadiah. Beliau telah beriman daripada 30 Jun sehingga kini. Seterusnya adalah Cikgu Zurina Amirah binti Samsudin. Beliau telah beriman pada 7 Ogos 2014 sehingga kini. Cikgu Zulaika binti Rahim, di mana beliau telah beriman pada tanggal 7 September 2014 sehingga kini. Seterusnya Cikgu Alif bin Taib. Seterusnya Cikgu Nur Wahida binti Abdul Rashid atau dikenali sebagai Puan Wawa. Beliau telah beriman pada tanggal 5 Mei 2015 sehingga kini. Dan seterusnya Cikgu Ili Fariha binti Abdul Rahim yang telah beriman pada tanggal 5 Mei 2015 hingga kini. Anugerah khidmat lebih 15 tahun kepada Cikgu Hamdan bin Abdul Qadir yang berkhidmat daripada 1 Juli 2009 sampai dengan 1 Juli 2024. Alright, Cikgu ni datang sekolah guna Honda putih. Suka parking dekat bilik kaunseling kan, Cikgu Zul? Betul? Okey. Selanjutnya, anugerah khidmat lebih 25 tahun dan alhamdulillah hadiahnya ialah umrah diberikan kepada Cikgu Nazir Saifuddin bin Abdul Wahid. Ialah CEO kita yang hebat, mudah tersenyum.